Tapi di sini ta'liq di sini. Dia kalau sebut dalam tajuk ni, orang boleh jadi timbul macam-macam fikiran. Kadang-kadang Imam Bukhari dalam tajuk ni dia bubuh suatu hadis yang tidak menepati syarat dia. Mana dalam kitab dia ni tak ada. Ada kalanya gitu. Ada kalanya ada. Tapi dah muka dia sebut dah tempat lain, tempat dia macam hak ni. Ada. Bukan menunjukkan hak ni dhaif ke ataupun sahih tapi tidak menepati syarat dia. Ada. Tinggi hak ni. Dalam kitab dia ni pun ada. Tapi apa dia tidak sebut sanad? Nak rekah lah. Sebab sini bukan maksud sebenarnya ayat tu ada 4 suku. Sini nak ayat sekadar Nabi SAW menjelaskan firman Allah SWT tu berapa kali? Hak wajib. Sekali. Ada ambil air semaya 2 kali, 3 kali. Tapi dia tak lebih daripada 3. Dia nak isyarat tu. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tu selalu juga kita dapati ia bukan sebagai wajib, tetapi sebagai sunat. Sebagai sesuatu yang elok dibuat. Lebih sempurna kalau kita buat. Allah SWT menyebutkan hak asas. Kalau Nabi SAW menerangkan tu lagu mana? Tadilah muka. Muka tu tak terai tu. Bila dia ambil air semaya komo. Tu baru terai. Itu kan dalam bahagian muka juga. Tapi kalau tidak komo, tidak sempurna. Sah dah. Kalau tidak isap air ke hidung, makna tak rata kata. Tak rata. Bahagian muka tu tak rata. Walaupun dari segi bahasanya muka tu padat dah. Allah SWT sebut tu kalau kita ambil air semaya ni tak isap air hidung, tak koma pun padat dah. Sebab muka ni kalau kita tanya bahasa Melayu kan, orang bahasa Melayu tak lihat apa muka tu orang panggil muka. Tak boleh royak. Tapi kalau bahasa Arab tidak lagu tu, apa wajah. Kita pun panggil juga wajah kan, ambil Arab lah tu. Apa wajah tu orang panggil wajah apa. Dia boleh royak. Itu menunjukkan bahasa dia tu tinggi, tua, bertamadun, berakar umbi. Itu bahasa. Kalau bahasa tu tidak berakar umbi, dia mudah tarik lah, mudah cabut. Ni tidak. Kita tengok luas kat tu, dalam tu panjang lagi. Makna bahasa yang mengandungi falsafah dia. Itu bahasa Arab. Sebab tu Tuhan pilih. Wajh ni maknanya apabila kita berhadapan dengan seseorang, kita nampak gap dia. Tak sebenar kalau kita tengok kaki, kita tengok perut, kita tengok tangan. Tidak lagu tu. Orang kalau jumpa dia nak tengok muka. Tu baru puas hati. Apabila kita berdepan gini, kita nampak sekat mana. Hak nampak ketika berdepan tu lah. Wajh tu maknanya berdepan, depan. Hak nampak depan. Hak nampak depan sekat mana? Sekat tu. Itulah wajah. Dalam hidung tu tidak nampak. Dalam hidung tu dalam mulut tu tak nampak. Biasanya orang tutup mulut. Tak dia nganga. Apa je kalau nganga jadi rimah pula. Hak biasa kalau jumpa biasa ni orang pukul gambar. Gitu. Hak mana nampak? Sekat tu. Itulah muka. Sebab tu orang panggil muka. Sebab ketika berdepan tu itu yang kelihatan. Sebab tu orang panggil wajah. Wajah tutup makna dia. Muwajahah makna berhadapan muka. Muwajahah daripada waw jinha juga asal dia. Tapi waktu saling beradab muka. Itu wajah. Wajah dah masuk dah. Tetapi kan lebih sempurna. Sebab ni rongga. Rongga tu di bahagian muka juga. Nabi SAW tunjuk kepada kita, menjelaskan kepada kita maksud muka dalam arti kata yang sebenarnya. Dalam arti kata yang sebenarnya lebih lagi daripada hak zahir itu, iaitu dalam mulut dan isap air ke hidung. Tak apalah. Dia berwuduk juga 2 kali, 3 kali, tapi tidak lebih daripada 3. Dia tidak lebih daripada 3. Oleh kerana Nabi SAW ni tidak lebih daripada 3, lagu itulah dia nak buat. Sama ada sekali. Dia tidak buat lagu tu sama jarai-jarai lah. Nak menunjukkan ni pun cukup dah. Boleh, sah dah. Ada kalanya 2 kali, ada kalanya 3 kali. Nak ayatnya boleh 3 kali, tak ada lebih daripada tu. Paling banyaknya sekat 3 kali. Lepas pada 3 kali tu kan, bila ulama-ulama tengok cara Nabi SAW ni, tak ada buat lebih daripada 3 kali. Sebab itulah mereka buat kesimpulan kariha. Ahli ilmu tidak suka. Ahli ilmu tidak suka ataupun menganggap makruh sikap berlebihan dalam berwudu
Lagu mana sikap berlebihan dalam berwuduk? Dengan melampaui perbuatan Nabi SAW. Dengan melampaui perbuatan Nabi SAW, maka dia jadi makruh. Makruh. Tapi kalau lebih-lebih, makruh tu kalau biasalah kita kata, mungkin kita orang was-was ke sikit, dua ke tiga ni, basuh sekali lagi, tak apalah, tak okeylah. Nak buat ibadat dia siapa dosa dah pula tu, salah tu tak. Tidak gitu, dia ada kelonggaran. Sebab tu makruh je. Ke mana-mana pun makruh pun kurang juga. Jadi kena beringatlah. Kena beringat, janganlah sampai jadi was-was tu. Bila ulama tengok situ lah, Nabi tak ada buat. Bila tak ada buat, dan dia kata pula, faman zada ala hadha au naqasa faqad asaa wa ta'adda, ataupun faqad asaa au zalama. Begitu. Sesiapa yang, dalam hadis Abu Daud ada sebut, sesiapa yang buat lebih daripada hak tu atau kurang, berarti dia telah bertindak jelek, berkelakuan tak baik, dan telah menzalimi, ataupun telah melampau. Itu yang kita kata terjemah melampau. Dalam ni nota 4 tu bawah tu, cuba tengok di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah. Hak kita sebut tadi hak Abu Daud, Sunan Abu Daud. Tapi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah tersebut bahawa Nabi SAW berwuduk membasuh setiap anggotanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesiapa yang membasuh lebih dari 3 kali berarti dia telah bertindak jelek, berkelakuan buruk, dan melampau. Tak ada sebut sesiapa yang melebihkan atau mengurangkan. Tak ada. Sesiapa yang melebihkan, cuba perhati, kat alah kelebih tu, waktu tak molek. Alah kurang tak apa, nak 3, nak buat 2 tak apa. Tidak jadi makruh. Tidak jadi makruh. Hak makruh ni alah kelebih. Tu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah, sesiapa yang melebihkan daripada hak tu, dia tak ada sebut hak kurang. Dalam Sunan Abi Daud dia ada sebut sesiapa yang melebihkan atau mengurangkan. Maknanya dua-dua segi. Lah kelebih pun tak boleh juga, alah kurang pun tak boleh juga. Kebanyakan ulama, ramailah ulama kata, hadis Abu Daud ni tak berapa sedap ni, tidak mahfuz kok. Tidak mahfuz mana tidak terpelihara. Kalau tengok lain-lain tak ada sebut naqasa tu, dia ada sebut zada saja. Dengan sebab itu mereka kata boleh jadi ini tersalah ke perawi ke, waham perawi ke. Sebab apa? Kalau kita tengok, kalau kurang tu kurang daripada hak mana? Kalau kurang daripada 3, tak ada siapa dia pertikai kan? Bapa zalim, bapa tak moleknya. Kurang daripada 3, Pak Nabi sendiri pun dah buat kan? Takkan dia buat benda tak molek, kalau dia kata tak molek, dia sendiri buat. Kalau kurang daripada 1, tak sah sembahyang. Apa makna? Kurang. Dia fikir gitu. Tapi orang lain yang terima, riwayat Abu Daud tu pun dia terima, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah ni pun dia terima. Dia kata hak tu maksud kurang tadi tu, kurang lagu mana? Iaitu kurang daripada 3. 1, ada yang kata gitu. Kurang tu dengan maksud sesiapa yang mengurangi, tak cukup lah, siapa tak buat. Hak tu makna zalim tu, tak boleh juga. Hak tu makna zalim, hak tu makna berkelakuan buruk tu, melakukan sesuatu yang jelek. Mana kalau kurang tu tak jadilah sembahyang. Bukan alah kelebih saja tak molek, bukan alah kurang kalau 1 pun tak buat, atau buat tak sepenuh, sekerak, separuh saja kita buat, maka sembahyang tu tak sah, sia-sia. Itu makna zalim. Pak nyayah ke diri sendiri, tak nyayah apa sembahyang tu tunggak, kita kata tak jadi, tu tak terima, zalim lah tu. Buat nyayah ni tidak semestinya buat nyayah kau orang, buat nyayah ke diri sendiri. Sebab tu dalam Quran kata walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka hak sebenarnya buat nyayah ke diri sendiri. Nyayah ke diri sendiri ni lagu tu lah, buat benda hak tak ada faedah, hak meletihkan diri. Jadi mereka kata boleh pakai kedua-duanya boleh pakai.